Fi al-kitab tsani, dalam buku yang kedua, fi al-kitab tsani, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama dalam buku yang kedua adalah hadhihi. Fa hadhihi juga adalah ini bil lughatil maliziyati. Dalam bahasa Malaysia, hadhihi juga adalah ini. Lakin hadhihi huwa ismu isyaratin yushiru ila al-mufradi al-muannath al-qarib. Maknanya dia menunjukkan kepada satu muannath. Macam mana kita nak kenal muzakkar wa muannath? Sahlun adalah mudah. Secara asasnya, kata nama muannath adalah kata nama yang pada awakhir al-kalimat, pada penghujung kalimat, najidu at-ta al-marbutah. Kalau kita tengok tulisan ada ta bulat. Misal contohnya sayyaratun, kereta, sayyaratun, syahinatun, lori misal, madrasatun, sekolah, jami'atun, university. Fanahnu nasma'u tun. Nah, hunaka ta al-marbutah, fa hadhihi al-kalimat muannasatun. Ini adalah kalimat muannath. Fa idza waja'na al-asma'a al-muannasata. Kalau kita jumpa dengan kata nama muannath, wa nahnu nuridu an naqula, kita nak cakap dalam bahasa Arab, ini kereta. Naqulu hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun, ini kereta. Kita mau cakap ini sekolah. Hadhihi madrasatun, ini sekolah. Kita nak cakap ini ustazah. Nah, hadhihi ustazatun, ini adalah ustazah. Sebab kita dalam bahasa Malaysia, nah, ustazah. Sebetulnya ustazatun dalam bahasa Arab, nah, kalau kita tak sebut baris akhir ustazah, fa hadhihi ustazatun, ini adalah ustazah. Fal'an antum tafhamuna. Kita faham sekarang penggunaan hadha wa hadhihi. Dan kalau kita faham apa-apa saja perbendaharaan kata yang datang, yang kita jumpa, kita boleh buat ayat dalam bahasa Arab fi jumlah wahid, dalam satu jumlah. Misal nuridu an naqula, kita nak supaya lebih faham, dan kita buat ayat yang mudah dalam bahasa Arab. Contohnya, nah, ini seorang ustaz lelaki dan ini seorang ustaz perempuan. Fa fil lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab, hadza ustadzun wa hadhihi ustadzatun. Hadza ustadzun wa hadhihi ustadzatun.